Unduk ngadau. Jampak Jong ialah bapa Jessica. Dia mengumpulkan semua ahli keluarganya. Mari semua, saya ada sesuatu untuk diberitahu. Apa? Apakah yang Apak hendak beritahu kami? Saya mendengar Apak. Nenek Anok bersandar pada dinding. Dia duduk bersama cucu-cucunya. Kampung kita terpilih menjadi tuan rumah pertandingan Ratu Cantik Unduk Ngadau Keamatan. Semua peserta mesti memakai pakaian tradisional Kadazan Dusun. Ketua kampung kita telah mendaftarkan Jacinta untuk mengambil bahagian dalam pertandingan itu. Saya menyertai pertandingan Ratu Cantik? Saya seperti tidak percaya. Bilakah pertandingan Ratu Cantik itu? Berapa lamakah masa yang kita ada untuk menyiapkan pakaian? Nenek, Jacinta akan jadi Ratu Cantik. Betul, Jessica. Apa kamu kata Jacinta akan mengambil bahagian dalam pertandingan Ratu Cantik? Kita ada masa 2 minggu untuk menyiapkan pakaian tradisional itu. Semua orang mesti membantu menjahit pakaian itu. Apak mahu anak perempuan Apak menjadi gadis paling cantik pada malam itu. Masyarakat Sabah menyambut pesta keamatan, iaitu perayaan menuai. Mereka mengadakan pelbagai aktiviti yang menyeronokkan untuk meraihkan perayaan ini. Mereka ada tarian tradisional seperti Sumazau. Mereka juga ada permainan rakyat yang dipanggil Rampanau. Mereka juga ada permainan boling kelapa dan gusti lengan. Perayaan ini berlangsung selama sebulan. Perayaan ini diakhiri dengan pertandingan Ratu Cantik. Pada bulan Mei, para suri rumah mula membersihkan rumah mereka untuk sambutan pesta keamatan. Mereka meraihkan perayaan ini sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuaian yang melimpah pada tahun itu. Kami memasak makanan tradisional untuk dihidangkan kepada para tetamu. Saya menyediakan tuak, iaitu arak beras tradisional kami. Tetamu kami pasti akan menyukai arak beras ini. Sementara itu, Ibu Jessica sedang menjahit sesuatu dengan mesin jahitnya. Saya akan ubah suai baju ini supaya kelihatan lebih menarik. Saya akan menolong ibu. Jessica dan adik-adiknya sedang duduk bersama Nenek Anok di beranda rumah. Nenek akan menjahit manik pada pakaian itu. Kami boleh menolong nenek memilih manik-manik ini. Saya gembira dapat membantu. Oh, nenek teringat akan peti harta karun nenek. Mari cucu semua ikut nenek ke bilik. Tolong nenek keluarkan peti itu. Peti itu dipenuhi dengan habuk. Terdapat banyak barang di dalam peti itu. Ada gambar-gambar lama, tali pinggang perak, sebuah kotak berisi manik dan beberapa helai pakaian.
Jessica melihat gambar-gambar lama. Mari sini Jacinta, cuba pakai tali pinggang perak ini. Gambar ini sudah lama. Jessica menunjukkan sekeping gambar kepada Jacinta. Lihat hiasan kepala dalam gambar ini. Sangat unik. Kakak patut cuba memakai hiasan kepala ini untuk melengkapkan kostum. Betul, Jessica. Hiasan kepala ini akan menjadikan kostum kadazan dusun lebih asli. Nenek dan ibu, lihat hiasan kepala dalam gambar ini. Ibu pasti hiasan kepala ini akan menampakkan penampilan kadazan dusun sebenar kepada Jacinta. Mari kita buat hiasan kepala itu. Saya akan menjahit labuci, manik dan rambu pada topi ini. Saya akan bantu memilih manik berwarna. Saya sangat gembira. Baju dan hiasan kepala itu akhirnya siap. Wah, baju itu sangat cantik. Menakjubkan. Jampak Jong menjemput ketua kampung dan keluarganya ke rumahnya. Tok Ketua akan melihat Jacinta memakai pakaian tradisional. Saya pasti dia akan kelihatan cantik dengan pakaian tradisional itu. Terima kasih kerana telah bekerja keras untuk membuat persiapan bagi pertandingan Ratu Cantik ini. Hari ini, hari pertandingan. Jacinta telah memakai pakaian tradisionalnya. Dia juga memakai hiasan kepala. Saya sangat gembira. Saya kelihatan cantik memakai pakaian ini. Jampak Jong dan keluarganya berada di Dewan Komuniti. Mereka duduk di barisan hadapan. Semoga berjaya, Jacinta. Pengacara majlis mengumumkan nama pemenang bagi pertandingan Ratu Cantik Unduk Ngadau Keamatan. Jacinta dinobatkan sebagai Unduk Ngadau.